kamera nak tengok bini. Bang, bini abang hilang kat booth sini ke bang? Bagi tahu warna apa bang? Baju dia, tudung apa ke? Kita buat announcement. Selalu kanak-kanak hilang ni, kalau orang rumah pun hilang dah payah dah ni. Saya pun tak tahu mana satu nak cam. Bang, cepat bang, siapa yang tadi hilang bini ni? Saya takut dia menyuruh bawa rak buku tu bang. Dia nak suruh abang balik dulu. Nanti 2 bakul dia ambil bawa balik buku tu. Ini lokasinya di PWTC tingkat 3 di booth Karangcraft. Siapa bini nak ambil gambar boleh? Mari jom. Boleh. Okey. Ambil lagi. Ingatkan sekali lagi, setiap sesi 30 saat sahaja. Kat belakang. Terima kasih atas kerjasama satu sekolah. Batch berapa? Tahun lepas, okey. Tengok sebelah sana sikit, bini hilang. Saya rasa kalau kiri kanan tak jumpa, saya tunjuk atas tu. Mungkin dia nyuruh kat atas tu, belah-belah aircon tu. Cuba check, ada tak bini abang kat atas ni? Saya pun tak sure lah bang. Mana bang? Dia pakai baju warna apa bang? Boleh ambil. Baby panas sikit baby. Sini. Bella panas sikit. Bella panas sikit. Okey. Saya tak tahulah. Kalau anak budak-budak kecil hilang tu okey lagi. Ni orang rumah hilang. Ayah? Boleh. Macam mana? Saya tak pasti. Saya ikut Karangcraft. Yang mana ada buku boleh. Yang mana berapa buku? Yang mana buku? Ni makcik pula hilang. Tadi orang rumah hilang, ni makcik hilang. Kalau dah makcik hilang, pakcik dia mana? Selalu orang nak kena sebat ni. Makcik-pakcik, jaga makcik. Ikat dengan tali, jangan pergi jauh sangat. Cari tali yang dalam lebih kurang 1 kaki 2 kaki je. Jangan jauh sangat. Saya pun dah tak tahu dah seramai-ramai kat sini. Ni kat sini nak sign YB dengan Bella. Siapa yang nak dapat kamu jadi juga boleh datang ke Karangcraft. Boleh. Siapa yang nak sign saya datang sini. Saya ada kat sini.
Boleh. Kita bagi settle lah. Dapatkan saya tu tak ada masalah. Ni seorang lagi. Slipper pula hilang. Kak, saya rasa slipper akak tu ada orang main ni lah, main baling slipper tu. Dia dah geram sangat, beratur lama sangat. Kak, depan ni ada mall tau kak. Saya saja akak beli je kak kat depan. Kalau nak cari ni belum tentu jumpa. Bela hai. Okey, kita sekarang ni peminat kita sekarang ni di angka nombor 93. Ni kenapa tonggas hilang? Korang cari buku ke cari tonggas? Ni pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur tau, bukan pesta tonggas antarabangsa KL. Cepuan Bella boleh menyantuni semua yang sudah Korang jual mak korang punya tonggas. Macam mana kat rumah nak masak? Dah lah, ni waktu lunch dah berlapar. Bela peminat kat sekolah ni. Lambai sikit. Baby. Say hi baby. Bang, dia tengah minum bang. Jangan say hi time tengah minum. Tercekik dia bang. Saya pun tak berani minta dia say hi time tengah minum. Yang nama saja berkata Tengah tunggu ke atau kalau last year tengah tunggu lah. Itu macam review. All the best. Okay, 1, 2, 3, 1 more. Okay. Terima kasih Adik. Jaga diri ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dek. Diminta untuk Assalamualaikum. Ya, tuan. Pintu masuk Okey. ke belakang sikit. Siapa nama? Bagi ruang kepada yang penonton. Macam mana nak hijau? K-H-A-I-R-U-M. Minta maaf dulu lah. K-H-A-I KH Oh Khairum. Cantik. Assalamualaikum. Sihat eh? Oh, dalam. Sihat eh? Kalau baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia bila datang ke sini lagi rasa sihat. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Dia dalam setiap cabaran dan ujian adalah kebaikannya. So, fizik Izzah saja Itu soalan yang saya tidak akan jawab sekarang. Okay. Take care, jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa nama? Siapa nama? N-I-N-I. N-I-N-I-E. Oh, okay. Dan by the way, kita sebaya. Oh, ya kan? 1992. Oh, okay. Hai Bella. Terima kasih Nini. Thank you Nini. Boleh. Okay. Take care Nini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa nama? Arisa. Macam mana eja? A-L-E I-S-S-E. Oh, Arisa. Dia pada Christine.
Minum since PKP, suka baca kes. Oh wow. Are you taking law? Where then what are you doing now? I don't think law is for me. Fine. So what are you doing right now? Aku just like use suka bila use dalam proses tak negara. Oh, that's amazing. So memang ada minat lah. Yeah. Yang menteri Malaysia. Oh, that's very kind of you. I hope you don't lose that desire to keep on learning. Yeah. Take care, Risa. Alright, 1, 2, 3, one more, 1, 2, 3. Okay. Take care, Risa. Okay. Waalaikumsalam. Masih sihat puan. Nama? Ada dalam. Oh, ada dalam. Oh, macam mana saya nak? My daughter write for me. Jursila. Jurina. Jurina. Oh. Ada. Wow, such a nice name. Sihat Alhamdulillah. So, it's a Jurina. InsyaAllah dapat jumpa. You're from Cyberjaya? Yeah. Oh, okay. Naik MRT. Oh, itu kalau tak jalan tutup hari ni. Yeah, Semua tutup. Tapi datang seorang ke dengan anak Dengan sekali? anak, tapi anak ada hal. Oh, So okay. dia tinggalkan saya kat sini. Nanti dia ambil. Sampaikan salam nanti kat anak. 1, 2, 3, one more, 1. Okay. Terima kasih Jurina. Sampaikan salam kat anak nanti. Oh ya, my son pun kena salam. Waalaikumsalam. Bella, all the best. Thank you very much. Okay. Assalamualaikum, Man. Sihat? Siapa nama Wan? Junaida. Oh, Junaida. Junaida. Tengok sini sekejap. 1, 2, 3. Lovely. I'm your fan. Thank you very much. Thank you, Uncle. This Bella was here. Oi. Uncle ni memang paling cepat sekali. Julaida. Ya. Okay, good. Take 1, care. 2, 3. Lovely. YB saya daripada Sungai Besi, tempat YB belajar. Oh, sekarang masih dekat Sungai Besi? Yes. Oh, okay. Suka-suka kan? Itulah. Itulah kampung saya dulu berapa tahun. Itulah. Assalamualaikum. Oh, family sekali. Alhamdulillah. Belajar kat mana? KPM. Oh, done. Finish already or dah habis? Oh, okay. All the best after this. 1, 2, 3, one more, 1, 2, 3. Okay. Terima kasih. Take care bro, jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat? Oh, okay. Lina. Boleh. Cuma Ush. Ada Lina Okay. Sekejap Minta maaf. Bella tak rasa? Elina. semua artis. Ya. Bella semua artis. Di mana? Oh, ada view lagi. Ni apa kan? Oh, autograf. Wow, dah berapa lama dah buku ni? Dah berapa lama? Ada pelawak. Wah, bagus lah. Ali Sukan. So, mana-mana memang akan bawa buku tu lah. Okay. Yo. Okay, bye. Okay. Terima kasih. Yes. Assalamualaikum. How are you? Saya tengah menghadapi kanser. Oh, kanser apa? Oh, Allah, sama macam ibu saya. 2 kali. Tapi Alhamdulillah semua okey. Siapa nak tulis nama? Macam je? Z? N-A? N? I-Z. Oh, cantik nama. Main okey lah. Ya? Main okey. Oh, okey. Dia, tapi doktor dah cakap kena buat radioterapi ke kemo. Buat apa? Oh, okey. InsyaAllah selagi dia tak kena buat kemo, okey. Macam my mum 2 kali buat radioterapi dengan hormonal terapi. Nanti sampaikan salam your mum.
Assalamualaikum. Siapa nama? Ni untuk makcik saya, Okey. Saloma. Saloma. Wah. Makcik kat mana? Dekat Puncak. Oh, okey. Bisa bagi salam kat dia. Dalam dia tanda tangan dah saudara. Terima kasih. Saya bagi salam kat Saloma. Aunty Saloma. Terima kasih. Dah juga kawan. Kalau nanti kau boleh crop. Sebab ni buku tak kena dengan Bella. Oh, mak. Siapa nama? Assalamualaikum. Siapa nama? Waalaikumsalam. Tengok dalam TikTok. Allah. Siapa nama kita ni? Aku dari situ. Noriah. N-O? Noriah. Oh, baik. Mak Noriah. Noriah, Mak Noriah. Ya. InsyaAllah okey. Mak doakan. InsyaAllah doakan. Doakan Mak. Lagilah bermakna. Datang seorang ke? Kat sini? Oh ya ke? Oh tuan. Adik-beradik, anak-anak semua. Baguslah. Ini tempat paling bagus buat keluarga. Boleh je. Okey, untuk anda sebenarnya setiap individu ni kita dapatkan info. Kalau tak dapat info, pastikan anda dapat daripada staff yang memakai baju kasih. topi Terima kasih. buku karang craft ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa nama? Liza. L-I-Z-A. Nanti Liza pun boleh. Oh, boleh. Dah 5 angka kan? Ha? Dah masuk 5 angka pengganti pun dah. Oh, nampak muda lagi ni. Anak aunty. Oh, okey. Tak salam Bella. Pengganti. Terima kasih Barbie doll. Thank you. Barbie doll. Lepas tu aunty pun dalam keluar. Betul. Belajar kat mana? Saya ketua speaker dah. Oh, dah habis kerja. Oh, I think you follow good genes from your mom, nampak muda. Pasangan dia. Saya pasangan. Mari. Dia ikut request ini kan? Oh, ya. Terima kasih. Take care. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Dek. Assalamualaikum. Siapa nama Wan? Anis. Anis. A-N-I-S. Nanti datang ke KL ya? Boleh? Oh. Masih boleh? InsyaAllah boleh. Adik umur berapa? 11. 9. Oh, okay, belajar kat mana? Senawang. Oh, jauh. Okey. Take care, Dek. Sekejap. Sikit lagi gambar dia. Ini tak biasa. Ini nampak picture. Okey. Okey, apa? Waalaikumsalam. Actually dah sign dah. Oh. Dah sign. Oh, ni saya bilang. Allah mudahkan segala. Oh, okey. Ayat baik kita tulis saja. Okey, boleh. Boleh. Semoga Allah mudahkan urusan baik dan Bella. InsyaAllah. Nak beli online ke? Betul. Boleh. Siapa nama Puan? Emma Jamal selalu komen dalam Oh, E-M-M-A. EMA this one. E-M yo. So lepas ni kalau saya nampak Emma Jamal saya jawab lah. Tak apa, tak ada masalah. Bella berjaya. Amin ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Oh, memang satu family. Okey. Okay, one, two. Yang saya Okey. Terima kasih. ada wajib. Ya? Ada orang kopi unik ya, ada wajib. Dia dah jadi macam doktor dah. Kadang-kadang saya baca saya pun tak faham.
Assalamualaikum. Apa nama? Ini untuk mak. Nama Untuk mak? Razana. Nazana. Razana. Oh ya Allah. Z-A. Mak kat mana sekarang? Saya ni kat rumah. Oh, okey. Umur berapa mak? Saya 22. Yang mak? Mak dah 50 lebih. Oh, okey. 50 boleh datang lagi pesta buku. Saya bagi salam nanti ke ibu. Foto. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum Cik. Sihat. Siapa nama Cik? Khairul Helmi. Haji Khairul Helmi. Oh, macam mana saya nak eja? H-A-I-R-U-L. Haji. Khairul Helmi. K-H-A-I-R-U-L. Okey. H-E-L-M-I. Khairul Helmi. Tuan Khairul dari mana? Dari Pasir Salak. Ui, jauh. Daripada Perak. Hantar adik di Haji. Oh, alhamdulillah. Semalam. Tuan Haji sudah Dah semalam. Tahun lepas. tahun lepas. Oh. Pi sikit. Oh. Lain macam tu Haji duduk. Ya, ini boleh. Mana-mana boleh. Ikut Haji. Foto. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Okey, so nanti balik Pasir Salak apa ni? Ya. Oh, okey, jaga diri. Ini Melayu berdaulat. Oh, dekat depan logo kan? Sabar kan? Kau itu sabar dulu. Ya Allah. Tapi dia ikut perhatian sikit. Ada orang pergi sampai 4 kali semata-mata dah dapat sign. Allah. Sudah dapat tak daripada 4 tu? Uish. Dah dapat. Itu kalau jumpa saya, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Saya terus tanda Ya tangan. Allah, yes, Uish. yes. Cantiknya. Ini gambar ini dah lah gambar dekat rumah. Cantiknya. Siapa nama? Aini. Oh, Ainin. Ainin memang apa pelukis ke? Ya, Masya Allah. And also, ada special surprise untuk kedua. Oh, Sayang. Ainin lukis kan? Sayang. Tak ada tulis. Oh, itu surprise yang luar biasa sikit ni. Ditulis guna pensel ke? Pencil. Wow. Ini memang pasti. Itulah nampak macam orang handsome yang perempuan cantik tu. Siapa kita rahsiakan dululah, kena tanya pelukisnya. Dah kita sign kita lah, ya Allah. Nak sign dua-dua? Ni dah sign. Okey. Ada jumpa dia dah. Dia print sampai besar tadi. Ada nak kacau lukisan ni kat bawah ya, boleh? Boleh? Cantiknya. Guna pensel. Pencil saja. Hobi, wow. Ni lagi susah nak. Jadi buat 2 hari je. 2 hari je? 2 hari saja. Dah lama 2 hari. Ramai lagi. Tak Dengarkan apa. sekali lagi satu sesi 13 saat sahaja. Ya, kita ada nombor Terima kasih, Ainin. 100 ni. Terus asal bakat. Sekarang Bagus. baru sahaja mencecap. Assalamualaikum. 70 lah Sihat? Alhamdulillah. Okey. Siapa nama? Saya Syaril daripada Kuantan. Syahril. So saya buruh pasar media sosial Buruh pasar. Wow. untuk buku. Oh, alhamdulillah. So kita orang saya buat affiliate buku. Ya, So saya nak tanya soalan boleh. yang bawa ke arah buku. Boleh. Tapi first dan second ni dia tak ada kena-kena saya lah. Tak apa. Jom. Tanya dulu. Okay, right. Okay. Nasi lemak atau roti canai? Nasi lemak. Physical book atau e-book? Physical book. How to Win Friends, Dale Carnegie. Okay. Tahu. Atau Atomic Habits, James Clear. Atomic Habits. Ya. Out of 4. Out of 4. Out of 4. One of my favourite book. Tak apa. Apa alternatifnya apa? 48 Laws of Power. Oh, ya Allah. Dua-dua yang saya paling suka. Robert Greene. Sebab Art of War terlalu pendek. Mungkin Robert Greene 48 Laws of Power lah. And dia dah terbitkan 2 buku lagi lah. Saya skip sikit. Balik di lama. Azlah dapat menyantuni semua Atau- peminatnya. Asian Renaissance. Oh, ini memang nak melagakan saya dengan dua-dua Perdana Menteri ni. Boleh dah lama lah. Last. Jalan Tegak. Ya, mestilah. Sentiasa. Right. Oh, ada last ada. Wanita tinggi ataupun rendah. Tidak penting. Yang penting adalah hati ni. Okay, right. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Right. Boleh. Apa nanti cek masa Boleh. Okey je. Assalamualaikum. Siapa nama? Oh, Isma.
Adalah tadi pagi kami jumpa. Ada kan? Oh, ada sekali. Ya Allah. Oh. Terima kasih Okey, Apa kata? tanda tangan dulu. Jom, kasih dia phone. Saya selfie kan. Okey. Alang-alang sampai ke belakang. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Jom. Ambil gambar sini jom. Okey, terima kasih Isma. Oh. Ingat nak ambil sekali. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Siapa nama? Farah Ali. Farah Ali. Oh. Farah Ali. Ada cash ke Farah? Ada. Pagi saya pecah tabung beli jam suntuk. Oh. Wow, sama kita. Tunjuk Yes. Yes. Go. Satu nombor, Sampai tak ada satu guna lagi. Tak ada guna lagi. Bila beli ni, tengok guide dia online YouTube. Paling penting adalah bila tengok first dia akan track berapa jam kita bersukan. Kedua, manfaatkan kita punya sleep tracking. So quality sleep kita tahu. Dan app dia sangat bagus. So app dia boleh trace. Macam contoh bila tengah lari, how efficient do you run, heart rate tinggi, terlalu tinggi ke tidak. Paling penting adalah data collection melalui app tu. So manfaatkan sepenuhnya. Kalau betul-betul pandai guna jam ni, memang akan disiplin lah bersenam. InsyaAllah lagi. Allah. Ni dah jadi macam suntuk je. Ni sekali. Baik sekali. Okay. Terima kasih. Okay. Apa yang jatuh tadi? Ni. Tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Ni memang dari Australia ke? Tim rugby Australia. Oh ya ke? Oh. Ni. Itu siapa nama? Ahmad. Ha? Ahmad. Ahmad. Macam mana Cik Ahmad boleh lebih kurus dulu Cik? Saya memang macam dia, cuma saya satu extra skydiving. Hah? Ingat saya tanya hari Itulah tu. saya nak buat. Ingat dia tanya hari tu dalam masa sign kat rumah. Ha? YB, jom skydiving. Saya ada tu. Oh, okey. Saya memang nak buat ni. Kita akan Kena buat belajar, open house kena dekat belajar. Selamat. Kita akan buat open house dekat Open house day macam dekat, mana? Open day dekat Oh, Selamat. okey. Tapi kalau skydiving kat Malaysia mana yang terbaik? Saya Segamat. Oh, Segamat ha? Segamat. Oh, okey. Saya 15-20 ribu kaki. Oh, itu terlebih sikit lah. Satu hari nanti bila ada rezeki insya-Allah memang saya nak. Saya kampung Segamat. Dekatlah kita Segamat. Dah 57 tahun dia Oh, skydiving lagi. masih lagi. 57 tahun boleh. Apa alasan kita tak boleh? Assalamualaikum. Siapa nama? Oh, ni tadi. Dia ada dua ni. Dia NANI atau NANEE? NIE. Oh, ini lain. Oh, dua salah. Pelari. Wow. Dia kena inspirasikan Bella sekali. Selalu lari long distance ke atau short distance? Oh, Alhamdulillah. Itu dah bagus tu. Itu dah jauh lebih bagus daripada orang lain yang tak lari. Dan memang daripada dulu lari ke atau? Oh, Alhamdulillah. Teruskanlah momentum. Moga terus inspirasikan lain lari sekali. Assalamualaikum. Afternoon, ma'am. What's your name? Oh, bagi dia Kak Rashida. Untuk Kak Rashida. No. Just to Rashida. How to spell Rashida? No, like Kak. Yeah, okay. How to spell Rashida? R-A-I-S-H-I-D-A. Mana dia bila? Oh, okay. YH. Bagi order lah. Thank you very much. Thank you. Very kind of you. Bila budi anak Tuhan, adat yang lama berbudi berbahasa, asal begitu banyak. Thank you very much. Take care. I like yeah. Take care. Your phone. Oh, sorry. Yeah, go. Okay, 1, 2, 3. Okay. Thank you very much. Take care.
Hello adik, how are you? Assalamualaikum. Ni twins ke? Oh. Assalamualaikum. Saya daripada Istana Kaki. Wish. Saya tak Jauh. sempat nak tanda tangan kat office. Nanti kena marah. Oh, kalau tak memang selalu akan jumpa. Akak doakan YB sentiasa maju jaya. Terima kasih. Walaupun Terima kasih. Siapa nama akak? Kak Yati. Okey. Yati. Nanti nak ajak YB untuk buat charity sebenarnya. Nanti Kak Yati charity. Ni hubungi Jack dia. Boleh? Tak minat. Dah berapa lama dah kerja dekat sana? Si kecil tak. Hah? Ya Allah. Tapi nampak muda lagi. Jangan letih. I ada twins. So, is your 2 children? Memang. Oh, wow, alhamdulillah. Adik belajar kat mana? Oh, sama-sama. Okey, baguslah adik. Handsome ah. Boleh. Kakak. Okey. Boleh. Jom. Asal gambar kat sini kan? Gambar. Jom. Oh, sini. Tak apa sini. Okey. Thank you YB. Terima kasih. Nanti kita jumpa. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum. Anda dapat foto bersama wanita tadi dan Oh. Saya tu tadi malam. Dari Tanjung Malim tapi husband tahu. Dekat dia belajar dekat FSI. Betul. Husband lecturer boxing. Oh, alhamdulillah. Siapa nama? Kak Sal. Kak Sal. TikTok, IG, Facebook. So sekarang mengajar ke atau? Tak, I sekarang ni buat freelance. Buat editors dan takaful. Oh, alhamdulillah. Sekarang lagi senang ke lagi susah nak dapat klien kalau buat gambar? Lebih susah daripada masuk MB. Oh, ya. Oh. Tapi kita kena buat ads lah. Google Ads, Oh, everything. okey. Semua buat sendirilah kalau ads semua. Baguslah. Jom. Okay, my tag. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Untuk mak, siapa nama mak? Rohaizat. Okey. Ya Allah. Mak sekarang dekat mana? Ui, jauh belah mana? Oh, okey. Oh, tak jauh tu dari kampung saya. Memang apa adik-beradik lah. Oh, kawan. Jom. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga. Assalamualaikum. Boleh, Nom Emma. Siapa tu? Oh, siapa yang salam kat mak tadi? Mak kat mana sekarang? Oh, mak sihat? Ya? Sihat. Alhamdulillah. Luar nampak comel. Sempat nyanyi lagi. Kalau kasih mic habis kan? Habis. Boleh ambil gambar? Jom. Bagi yang meminati, Okey. Terima kasih. Sambung salam ke ibu ya. kita akan melancarkan Assalamualaikum. oleh tim pertama hadir Islam Selangor. Oh, okey. Mak saya sedang Uish. Malaysia dan So sekarang duduk kan? Tuan dan Rahmat hadir. Tunggu konvo. Bulan 7. Alhamdulillah. Siapa nama dia? Nur Ain. Nur Ain bin Ali. Nur Ain Minggu hadapan kita akan bersama dengan Datuk P. Boleh. Jurulatih pasukan bola sepak negara. Negara Malaysia kita bekas jurulatih bola sepak negara kita. Jom, mana? Macam mana? Buku berbentuk Saya rasa saya kena sign guna. dan akan ada sesi temu mesra bersama beliau Reruai Karang. Jadi bagi peminat Baju apa ni? buku autobiografi Oh, okey. dapatkan buku Boleh. autobiografi dari penerbit buku Boleh. Karang. Bella, you buat tu you tak ada. Alamak, dia kena tarik. Ya, Bella, sign. Saya akan tarik. Di mana?
Buka baju cantik susah. Dah cantik tu. Terima kasih. Adi Waiful doakan saya PhD tau. PhD Oh. bidang Quran Sunnah. Alhamdulillah. So yang habis sekarang ni. Sekarang ni abang mau tulis. Okey. Untuk saya pergi pula diploma. Ya. Saya So lepas ni memang nak buat sampai PhD. amin Allah. Amin. Kita nak jadi tu anak. Oh, lagi mantap. Ya, doakan. Okey, terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Saya nak letak nama apa? Izzatul Aizak ATUL. Ni kejap. I, Z? Zak ATUL. Okey, dah Next tu. week saya nak masuk kerja baru dekat Pfizer. Wow. So, Pfizer dalam bidang apa? Dalam bidang medical lah saya as a product So, specialist. research. Oh, wow. How big is Pfizer's office here? I don't know. Is it Dekat big? Bangsa. Yeah. I mean Pfizer, AstraZeneca definitely the biggest players lah. Yeah. I think kalau masa zaman PKP lagi lah. Yeah. Hopefully they pay you well lah. Yeah. Take care. Come. Okay. Take care. And all the best at Pfizer. Assalamualaikum. Sihat? Kesian Bella dah pada kering dari minum makan. So saya letak Zarif letak. Letak okay. Boleh. Oh, macam Maisa main apa lah nanti. Oh ya ke? So are you left handed? No. Oh okay. Nanti nama. Where are you from? Oh Setapak. Dekat rumah Bella. Oh, okay. Ambil Allah. Let's go. Ini akhirat. Thank you very much. It's very kind of you. Take care. Take care, man. Okay, thank you very much. Thank you very much. Take care. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Handsome ah. Oh, dengan rambut je handsome ah. Umur berapa? 2 years. Wow. You're so handsome. Yeah. Hello. Apa nak tulis nama siapa? Fatin. Fatin. Komputan sesi bersama YB dan juga Puan Bella Hello. Boleh nampak lah bukan anak. Okey adik. Okey. Itulah. Bye bye. Okay, take care. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dek. Assalamualaikum. Sihat Wan? Oh, siapa nama? Wahida. Macam mana eja? W-A. Okey Wahida. Saya macam kan dari yang Oh, itulah. Nama siapa? Oh, iya ke? Cantik ke tudung ke? Sama. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dek. Siapa nama? Macam mana Asia? M-E-L-Y S-S-A. Wow. Oh, okay. Oh, sorry. Sorry, bro. Okay. Melissa belajar kat mana sekarang? Seri? Okay. Ya, okay. Bella.
Okey. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakcik sihat? Oi. Ya, pakcik dari mana? Baru. Oh, ya ke? Allah. Beritahu je, boleh saya cakap. So, diorang dekat Muar. Diorang memang dekat Muar. Itu jalan pejabat saya tu. Tak, itu memang pejabat saya. Jadual Ahmad. Ya. Siapa nama kak cik? Wan Ainun. Cik, cikgu? Oh, okey. Oh, makcik penjaga jugalah. Oh, okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Anak kat mana sekarang? Semua dah besar? Wow. Oh, Alhamdulillah. Kereta tu tambah dengan Bella. KM kan? Yang masa Bella nyanyi tu. Oh, baru ni. Anak makcik yang elang. Alhamdulillah. Nak gambar ya? Jom makcik. Pakcik pada cik. Sini lah lah. Okey. Tengok saya. Terima kasih nanti. InsyaAllah jumpa kat kampung baru. Boleh. Assalamualaikum. Siapa nama? Macam mana Asia? Wah. Wow, JUL? Oh, Judita. Wow. Terima kasih Judita. Oh, that's very kind of you. InsyaAllah. With everyone's prayers, I'm very certain it will go well. 25 hari bulan Jun. About to come, next month. Dah banyak kali postpone, insyaAllah. Okay. Come Judita. Thank you. Study hard, okay? Listen to your mom. Ramai jaga lagu. Function terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Wan. Sihat? Siapa nama Wan? Jannah. Jannah. Wah, cantik nama. Jannah dari mana? Daripada Oh, so apa keluarga semua JB? Datang naik KL untuk cuti ke atau? Oh, Alhamdulillah. JB belah mana? Oh, tak jauh. Saya Taman Peling. Besar Taman Peling. Okey. Jom sekali. Okay. Terima kasih Jannah. Terima kasih menghadiri. Ada lagi sesi Adik. How old are you? Wow, okay. That's very kind of you, yeah. You have your family with you as well. Wow, okay. All the best. I assume your school is nearby? Pongjo as well. Wow. Batu Pahat? Is that Batu Pahat or Kulai? Okay, what do you mean? Sosial, pastikan tag buku paragraf. Kami ada di semua platform media sosial. Sure. Instagram, buku, Facebook dan juga TikTok. Boleh tag buku paragraf. InsyaAllah akan kami repost semua gambar ataupun video yang anda upload. Okay. Thank you very much. Oh ya Allah. Okey. Boleh. Mas. Oh. Oh, okay. Let me change for a while. YAS.
Oh, okay, is it correct? Yeah. Okay. Sorry. Yeah. My bad. My apology. Okay, thank you. Dia kalau nak video kan juga. Sorry, nama saya nak tak nama. Nama dia apa ni? Nama. Tu aunty. Oh ni, Ida. Oh, Johor belah mana nanti? Oh, jiran lah kita. Oh, okay. Assalamualaikum, Dik. Assalamualaikum, YB. Salam. Handsome ni dia. Handsome. Ha. Suka rambut kan? Aunty Bella. Sini saya nak tulis nama siapa? Ha? Nama? Nama sini. Saya nak tulis. Nama Noah. Noah. N-O-A-H. Wow. Itulah. Harap dah besar jadi macam YB lah, berani. InsyaAllah. Nama Noah tu pun dah berani. Hari-hari layan bas. You umur berapa? 2.5. 2.5. Wow. Saya yang layan, dia yang ustaz sebelah saya. Hari ini mungkin bukan Handsome Noah. terima kasih dapat buku jalan Tengok buku. inspirasi dari perjalanan tersebut. Okay. Boleh tak saya ada duduk? Boleh. Sekejap orang minta maaf. Macam Noah. Ha? Tak YB. Come. Ya. Okay. Come on. Okay. Okay, Noah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. What's your name? Sharifah. Oh, okay. Sharifah? No? Fir? Sharifah? Fir? F-I-R? Okey, kita 30 saat je. 30 saat satu sesi sahaja. 30 saat satu sesi sahaja. Oh, itu lah. Kalau orang Boleh masuk dulu. Bella. Makan. Dia nak ambil gambar dengan dia orang comel. Okey, ambil gambar. Bella. Kita tengok. Kita 5 minit. Diingatkan sekali lagi, selepas berakhirnya nombor angka giliran, tiada lagi sesi fotografi dengan peminat-peminat yang tidak mendapat angka giliran. Sekali lagi saya ingatkan, terima kasih atas sokongan semua. Nak selfie? Boleh. Jom. Boleh. Saya selfie. Orang tadi lagi yang akan Kenapa? Bella dan juga Sani. Ada berdua. Apa? Bella dan juga Sani akan keluar. Dia kan banyak ni sekarang ni dengan Amy. Amy tak bawa? Ha? Tak bawa Amy? Dia ada kerja. Okey, seterusnya. Okey, terima kasih je. Baguslah dah ada pada bukan yang baru. Jaga diri, saya belajar. Jack ada sesuatu? Okey. Saya nak dapatkan buku Jalan Tengah boleh datang di Grup Karakter tingkat 3 PWD. Cepat-cepat boleh datang. Nanti apa-apa kita dapatkan. Ni orang kuih ni ikut Jack. Dia pegang kan? Dia terus tengok benda lain. Betul.
ke semalam? Ingatlah bila YB nak habis ni. Ni TikTok YB. TikTok YB. Dia tak ada baca hati dia tidak orang. TikTok YB. TikTok YB. Ha, cakap je. Cakap. Cek juga. Ha? Cek pada fans saya. Kita harap YB ada buku kedua lepas ni dan Bella pun kita nak tulis buku juga. Kita nak Bella tulis buku juga. Bagi peminat buku prima kami bersama-sama sahaja lagi dengan buku karakter ada Maria Kajiwa, ada Ahmad TikTok YB. Nama ke depan dia gambar YB Ilya Abdullah. Sebentar sahaja lagi. Duduk. Okey, terima kasih. Jangan lupa sokong kipas Sekali lagi, cakap Sekali lagi. Okey. Jangan lupa datang di buku Karang Craft tingkat 3 PWTC. Kalau nak dapatkan buku Jalan Tegak, nak dapatkan sign berdua, dan kalau nak dapat yang lagi special, sign saya tu kita buat di tempat lain. Boleh. Ambil gambar Okey, apa? terima kasih. Okey, yang mana tengah bergerak, teruskan perjalanan. Gerak lagi 3-5 orang je. Selepas ni YB nak berehat ya. Ada lagi. Ada syuting lagi. Ada syuting lagi ya. Ha? Nak PG. Ya, nak tengok malam ni jadi apa keamatan. Keamatan. Ha. Ni lagi. Filem apa sekarang? Filem apa sekarang? Black Brothers. Play macam Black Brothers. Ah, dia dah berubah. Okey, silakan. All the best in your future. YB, mereka dari Sandakan YB. Dari Sandakan. Boleh. Sama Bella. Okey. Okey, Cik. Thank you, Cik. Baik. Allah Akbar. Ha? Ya. Okey, saya ambil live akak pula. YB Bella sini. Jom selfie. Selfie. Boleh. Semua masuk ah? 1, 2, 3, 1. Okey. Okey, tinggal berapa lagi? 2 orang lagi, 3 orang. Lagi 2 orang. Siapa jaga? Riverside. Riverside siapa jaga? Riverside siapa jaga? Ha. Siapa ada orang? Okey. Ada makan.
Atas. Atas. Betul. She was the one who brought me, you know. Kadang-kadang tak apa. Kita try. Ya, main kamera dulu. Dah saya tengok angle dulu Back then she was the one who gave me Oh, yo. Baby, Sat. Jom, cuba ambil gambar kami orang. Budak-budak sekejap ambil gambar. Sat, okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey. Terima kasih. Siapa tu? Yang lelaki tak berganjak daripada live tu. Dah ajak makan tak jalan juga, Kak. Suap je, Kak, depan skrin tu. Kalau dia tak perasan, dia tertelan phone tu je. Kalau Kak suap lauk kan, dia ralat sangat tengok live ni kan. Dia tak fokus tu, Kak. Akak suap apa pun dia makan je tu. Lagi berapa? 2. Okey, last. Okey, kita ada yang kedua, yang terakhir. Okey, minta maaf selepas ni YB nak berehat kita terpaksa bawa keluar. Selepas ni kita ada penulis lain semua peminat, dan kita dah sampai ke penghujung sesi temu mesra bersama YB Syed Saddiq dan juga Cik Puan Bella Astila. Untuk maklumat, tiada sesi fotografi selain yang mendapat nombor angka giliran. Okey, jadi kita berikan masa untuk YB berehat. Bayangkan 100 orang, 100 buah buku, mungkin lebih. YB dah penat dah. Jadi kita berikan masa dan ruang kepada YB dan juga Cik Puan Bella untuk berehat. Okey. Terima kasih sebenarnya kepada anda semua yang sudi hadir ke Reruai Karangcraft sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Bagi yang upload di media sosial, boleh tag kami di mana-mana platform, Instagram, Facebook dan juga TikTok, Buku Karangcraft. Boleh tag kami, insyaAllah kami akan repost. Okey, ini yang terakhir. Tahniah kepada YB Syed Saddiq dan juga Cik Puan Bella Astila kerana telah berjaya menandatangani lebih 100 buah naskah buku dalam tangga hari ini dalam masa 2 jam sahaja. Wow. Salam bagi laluan. Tak ada sesi ya. Ruang dan Sorry. Okey dah. Terima kasih kepada semua peminat YB Syed Saddiq dan juga Bella Astila. Semoga kita jumpa lagi akan datang. YB. Jom.
Okey, jom. Okey. Okey. Ami, on me. Terima kasih. Kita dah nak bergerak. Terima kasih. Mohon berikan laluan. Mohon berikan laluan kepada Okey, kita nak bergerak. Jumpa lagi. Thank you everyone. Tak, saya tak pasti sebab kalau dah depan tu dia dah ramai sangat. Lepas tu dia tak dapat lain yang elok. Jom. Mohon laluannya semua. Okey. Okey. Mohon laluan semua. Lain dia masuk rumah je. Sini ada wifi, kat sini ada wifi. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Puan Bella Astila dan juga wanita. Bagi ruang. Oh, Allah. Daripada YB. Laluannya, mohon berikan laluan. Wifi ke wifi. Okey. Berikan laluan. Okey. Minta maaf sebab dah nak bergerak. Laluan. Yang menonton daripada awal. Kita jumpa lagi. Jangan pasal kaki. Okey. Kesian yang kat belakang tak dapat apa. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih.